Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Azhar bin Muhammad Yusof, Guru Besar SK Geting 1. Yang berusaha Encik Muhammad Azrul bin Ismail, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Encik Ismail bin Sulaiman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha Encik Muhammad Faiz bin Hassan, Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang berusaha Puan Wan Hazirawati binti Wan Husin, Penolong Kanan Pendidikan Khas. Barisan guru-guru SK Geting 1 yang begitu komited dalam menjalankan tugas, dan seterusnya anak-anak pelajar SK Geting 1 yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya jua dapat kita merealisasikan majlis pengumuman anugerah pelajar cemerlang bulan April bagi tahun 2025 ini. Untuk makluman semua, anugerah pelajar cemerlang bulan April ini adalah anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Geting 1 dengan kerjasama Unit HEM SK Geting 1. Tujuan program ini diadakan adalah bagi menghargai para pelajar yang rajin, komited, cemerlang akademik dan juga sahsiah. Pemilihan pemenang adalah dinilai oleh guru kelas dan guru mata pelajaran masing-masing. Setiap keputusan panel penilai adalah muktamad. Para pemenang akan menerima sijil penghargaan dan cenderahati daripada Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Geting 1. Jangan bergaduh, jangan berkelahi, berebut keli anak sembilang. Pelajar terbaik akan dicontohi, semoga cemerlang sahsiah terbilang. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan mengumumkan anugerah pelajar cemerlang bulan April. Diumumkan, pemenang bagi kelas pendidikan khas dimenangi oleh Muhammad Abid Fatih bin Cik Mat daripada kelas PPKI 1 Firus. Seterusnya bagi kelas prasekolah iaitu pra A dimenangi oleh Nur Zahirah Husna binti Muhammad, dan pra B pula dimenangi oleh Nurhanan Safia binti Muhammad Sofian. Seterusnya bagi kelas tahun 1 iaitu 1 Intan dimenangi oleh Nuraisyah Humairah binti Muhammad Abdul Hafiz. 1 Baiduri dimenangi oleh Nik Muhammad Uwais bin Nik Husin. 1 Zamrud dimenangi oleh Nur Syuhada binti Abdullah. 1 Delima dimenangi oleh Muhammad Khalif bin Hasrul Afandi. Dan 1 Nilam dimenangi oleh Nurzin Nirah binti Muhammad Safwan. Seterusnya bagi kelas tahun 2 iaitu 2 Intan dimenangi oleh Nur Aimi Alisha binti Muhammad Amizi. 2 Baiduri dimenangi oleh Nur Amni Syuhada binti Rusdi. 2 Zamrud dimenangi oleh Nur Farisha Zulaikha binti Zulkafli. Manakala 2 Delima dimenangi oleh Nur Atika Zahra binti Muhammad Nur, dan 2 Nilam dimenangi oleh Ahmad Danish bin Rosli. Seterusnya bagi kelas tahun 3 iaitu 3 Intan dimenangi oleh Aira Rakis binti Rizauddin. 3 Baiduri dimenangi oleh Nur Auni Arisha binti Zulhizam. 3 Zamrud dimenangi oleh Cik Muhammad Aidil Nazran bin Cik Husin. 3 Delima dimenangi oleh Wan Nurdia Umairah binti Wan Muhammad Amiruddin. 3 Nilam dimenangi oleh Nik Nur Asma Husna binti Nik Syahriman. Seterusnya bagi kelas tahun 4 iaitu 4 Intan dimenangi oleh Nurul Amani binti Ismail. 4 Baiduri dimenangi oleh Muhammad Damin bin Abdul Rahman. 4 Zamrud dimenangi oleh Nurhana Damia binti Muhammad Hafzan. Manakala 4 Delima dimenangi oleh Damia Maisarah binti Muhammad Amirul Ikhwanuddin. Dan 4 Nilam dimenangi oleh Nurul Syifa binti Muhammad Salah. Seterusnya bagi kelas tahun 5 iaitu 5 Intan dimenangi oleh Nur Ain Ilyani binti Muhammad Zulkifli. 5 Baiduri dimenangi oleh Amani Zahra binti Muhammad Effendi. 5 Zamrud dimenangi oleh Nur Syarah Atirah
binti Muhammad Hanafi, manakala 5/5 dimenangi oleh Nur Usaf Ukhtu binti Mahisam dan 5 Nilam dimenangi oleh Nur Raisha Yasmin binti Muhammad Naziri. Seterusnya bagi kelas 6 Intan dimenangi oleh Nurul Aira Mastura binti Mazalman. 6 Baiduri dimenangi oleh Ain Rania Azurin binti Azmi. 6 Zamrud dimenangi oleh Tuan Nur Aisyah Humaira binti Tuan Akimi. Manakala 6/5 dimenangi oleh Muhammad Syakir Aiman bin Muhammad Safwan. Dan 6 Nilam dimenangi oleh Muhammad Haziq Arsyad bin Muhammad Hafzan. Para hadirin yang dihormati sekalian, selesailah sudah pengumuman Anugerah Pelajar Cemerlang bulan April SK Geting 1 bagi tahun 2025. Di kesempatan ini juga saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pentadbir dan guru-guru SK Geting 1 di atas kerjasama dan sokongan yang telah diberikan dalam menjayakan Anugerah Pelajar Cemerlang bulan April ini. Tahniah diucapkan kepada para pelajar yang berjaya memenangi Anugerah Pelajar Cemerlang bulan April SK Geting 1 bagi tahun 2025. Semoga dengan anugerah dan penghargaan ini akan menjadikan para pelajar insan yang cemerlang dan lebih berjaya pada masa akan datang. Kepada para pelajar yang tidak berjaya, jangan berputus asa, teruskan usaha anda kerana pada bulan akan datang akan ada lagi anugerah seterusnya menanti anda. Di kesempatan ini, saya memohon jutaan kemaafan andai tersilap kata terlanjur bicara sepanjang pengumuman Anugerah Pelajar Cemerlang ini berlangsung. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.